cerita sikit pengalaman bergabung bersama dengan Datin Alia. Memang seronok lah. Cuma awal-awal tu takut sikit sebab kita jarang buat mash up ni. Susah tak? Agak jugalah. Mula tu kita plan nak buat arrangement macam mana. Nak rekod tu pula, alamak, macam keliru kan buat mash up ni. Macam mana, kita tak biasa. Tapi berjalan dengan lancar, alhamdulillah, best lah. Pasal mash up ni saya dapat apa orang kata bergabung dengan kita punya legend lah. Bukan senang kita nak dapat peluang ni. Dengan peratusan undian 54 berbalas 46. CP saja. Pemenang akan kami umumkan. Ini bermakna yang tidak diumumkan anda mendapat tempat yang kedua lah. Pemenangnya ialah Hazama dan Zamani. Terima kasih kepada Hazama dan juga Zamani sebab merangkul tempat pertama dalam Hot Cool Mashup ni Zaman. Okay, terima kasih kepada semua pengundi yang mengundi lagu mashup kami sampai jadi juara. Dan terima kasih juga kepada Hot FM, Cool FM kerana buat mashup ni sebab saya ni kali pertama saya dapat mashup dengan saya punya penguasa artis legend. Kita nak ucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi yang telah pun mengundi Kalibaskus dan juga Datin Alia untuk Hot Cool Mashup. Sampai kita orang dapat tempat kedua daripada dua. Mamaku ada kata pada satu ketika Hazama akan datang studio. Dia ada sakti bikin duniamu senang-senang saja bergoncang. Mamaku kata lagi, jom kita tengok Lambung Tol Hazama. Lambung Tol. Hampir berjaya. Ini pertarungan kita bermaya di pagi hari. Mereka ada Hazama juga Hazama. Nampaknya Hazama gagal untuk cabaran Lambung Tol. Jangan risau. Engkau ketawa, aku menangis, hanya dirimu, oh sayangku. Saudara Hanaf juga Zak. Daripada Malaysia. Tu ambil muka dia. Tak shot muka dia. Meski ku rapuh dalam langkah. Thank you semua yang mengundi. Dan sebenarnya kan saya rasa saya sendiri nak pass kemenangan ni kepada Kak Nora dan Sufian. Bagi.